5 rahsia tempat misteri di Malaysia yang buat korang tak tidur malam. Nombor 5. Villa Nabila di Johor Bahru. Rumah tinggal ni terkenal dengan kisah kehilangan remaja yang masuk tanpa izin. Ada yang kata roh Nabila masih menghuni villa ni. Berani nak lawat? Nombor 4. Kelly's Castle di Perak. Istana tak siap ni dibina oleh William Kelly Smith untuk isteri tercinta. Tapi lepas kematiannya, bangunan ni terbengkalai. Pengunjung sering nampak bayangan misteri di koridor. Seram, kan? Nombor 3. Highland Towers di Selangor. Selepas runtuhan tragis pada 1993, 2 blok lagi dibiarkan kosong. Penduduk sekitar sering dengar suara-suara aneh waktu malam. Siapa yang bersuara tu? Nombor 2. Bukit Tungku di Kuala Lumpur. Kawasan elit ni bukan je cantik, tapi juga ada cerita seram. Pemandu teksi pernah cerita nampak penumpang misteri yang hilang tiba-tiba. Berani lalu malam-malam? Nombor 1. Mimaland di Gombak. Taman tema pertama Malaysia ni ditutup lepas beberapa insiden tragis. Sekarang, ia jadi tempat lepak makhluk halus. Ada yang kata dengar suara kanak-kanak ketawa waktu malam. Berani nak teroka?